Mesti korang fikir powerbank ni sama je macam yang lain kan? Sebab aku pun fikir macam tu. Rupanya tak guys. Aku tak tahu kenapa powerbank ni berjaya tarik perhatian aku untuk aku buat review kat sini. Welcome to my one day one review. Inilah dia powerbank powered by Kotek. Powerbank ni 10,000 mAh je. Fast charging dia boleh support sampai 30 watt input output. Tapi ada benda-benda menarik aku nak share for you guys yang tengok video ni. Stay with me guys. Part ni lah yang aku nak share tu. Dia ada screen display yang korang boleh monitor berapa input output digunakan. Battery percentage ditunjuk juga. Jam, stopwatch dan details penggunaan. Nak buat always on display pun boleh. Kod-kod lah korang nak tengok jam kan. Barulah selalu on time kalau kawan-kawan korang ajak lepak mamak nanti. Powerbank ni ada 3 port je. 2 USB-C, 1 USB-A. Tadi kan aku cakap korang boleh monitor kan. Ni lah korang boleh tengok input output power dia. Barulah real. Saiz dia kecil je. Nak dibandingkan dengan standard powerbank kat luar sana, kecil-kecil cili padi. Senang nak simpan dalam beg atau nak bawa kat tangan pun cun. Tak berat pun. Seperti kisah silam kita, Tiber. Aku yakin yang berminat confirm terus check out. Tapi yang 50-50 tu, korang save je dulu video ni untuk kegunaan kemudian hari. Bolehlah follow aku kalau nak dengar aku bercerita lagi. Selamat.